tambahan ijma' ulama' dan qiyas. Jangan kita ketepikan ulama'. Iti pewaris Nabi. Okey, maknanya lepas Al-Quran dengan hadis ataupun dengan sunnah, pemahaman tuan qiyas dan ijma' ulama' dengan qiyas. Pewaris Nabi kan, ayat Quran, hadis pewaris Nabi tu, kalau kita tengok pewaris, ianya merujuk kepada wasiat Nabi, baru dikatakan pewaris. Kalau setakat mengaku pewaris macam Imam Mahdi yang datang sebelum ni, yang Nabi-Nabi palsu, aku Nabi palsu, aku Nabi, aku ulama, kan, aku Mahdi, mengaku. Semua orang boleh mengaku. So, di mana bukti nak mengatakan yang Nabi dia mewarisi agama Allah ni? Di mana? Di mana bukti? Hanya dalam dokumen wasiat Nabi Muhammad SAW yang tertulis nama-nama para pewaris kitabullah dan agama Allah, iaitu para ahlul bait baginda yang Allah sucikan dosa untuk jadi imam, untuk jadi Mahdi selepas wafatnya Rasulullah. Sebab agama Islam ni agama suci. Allah Maha Suci, Nabi Muhammad maksum suci, dan para pemimpin selepas Nabi mesti juga suci. Sebab tu kami tolak semua para pemimpin yang tidak dipilih oleh Rasulullah dan sekaligus mereka tidak dipilih oleh Allah. Bila Nabi lantik ulama yang anda kata ni, nama mereka ada dalam wasiat Nabi mana? Mana dia? Setakat mengaku kami pewaris Nabi. Siapa yang mengiktiraf ilmu mereka? Setakat mengaji Al-Azhar tu, siapa yang mengiktiraf Al-Azhar? So, anda telah terpedaya dengan iblis yang juga banyak ilmu, ahli ibadah. Setakat solat, puasa, zakat, haji tuan-tuan yang beribu kali pun, kan, dia tak heran. Silakan. Tapi dia akan heran apabila tuan-tuan sujud pada khalifah Allah yang dilantik oleh Tuhan. Kan? Dia akan menafikan, dia akan menciptakan pelbagai alasan supaya tuan-tuan semua tidak ikut macam dia juga. Sebab tu tuan-tuan boleh dengar para ulama kata Nabi tak pandai tulis, tak pandai baca, untuk mengelakkan orang dengar kata Nabi ada tinggalkan wasiat. Kan? Nabi tak tinggalkan para pengganti dia. Macam-macam alasan yang iblis buat, yang keluar daripada mulut ulama-ulama yang tuan-tuan pertahankan sekarang. InsyaAllah semoga tercerahkan. Terima kasih.